Introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Persatuan Halfway Home for Police Race. Nama saya Suraya. Dan saya ni salah seorang animal activist di Malaysia yang membawa tentang umat prihatin haiwan, insan dan alam. Kami dah berjuang dekat 10 tahun daripada Sogo to zero lah. Okay. Sehingga kini. Jadi sebagai seorang aktivis, saya membawa perjuangan untuk haiwan-haiwan secara sejagat dan juga khususnya haiwan-haiwan yang berkeliaran yang kita tak sedar di masyarakat. Sebab dia ada kaitan dengan sunnah, kaitan dengan ibrah Nabi-Nabi. Rasulullah was an activist. Nabi Sulaiman the Great, Abu Hurairah, nampak? Dan juga Umar Al-Khattab. Mereka tu semua memberikan kita semangat ataupun satu keyakinan bahawa ada hikmahnya haiwan dan manusia. Dan yang sekarang ni berlaku sebab saya berada di sini. Saya adalah anak didik Ustaz Cikgu Azmi dan saya juga anak didik kepada Profesor Osman Bakar. Jadi jangan main-main lah. Saya bawa ni dengan Quran dan hadis, sunnah dan sebagai luar dari biasa. We are thinking out of the sekarang ni kita nak bawa kita nak tunjukkan sini human and animal suffering. Apa yang berlaku di Gaza? They are caught in the crossfire. Kan? Sedangkan si Yahudi laknat ni mengatakan human animal, those species are human animal. What the hell? Kan? When they say that, macam mana diorang melakukan kezaliman kepada manusia, begitulah juga haiwan. Jadi terpanggil kita untuk juga memperjuangkan nasib mereka ini. Bukan saya di sini, di sana. Sedangkan saya memperjuangkan nasib haiwan-haiwan jalanan di sini. Bersama dengan tim multinational, multiracial. Saya di bawah sekarang ni execute our animal welfare act. Dan saya juga dulu daripada belakang pentas member parlimen masa 2005 dulu, Akta Kebajikan Haiwan. Kami di sana dengan NGO. But I was the only Muslim Malay. Tapi di sini lahirnya satu semangat juang yang mana sebenarnya timely. Sebab kalau orang bawa perjuangan haiwan manusia sahaja tidak adil kan, sebab Allah berfirman wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma fadna fil kitabi min syai summa ilaihi rabbihum yuhsyaru walazina kazabu bi ayatina summum wa bukum fiz zulumat man yasha ilahu yu'minu wa man yasha yashhadu ala siratal mustaqim. There is not a moving living creature on earth, no bird that flies with its two wings, but a community like you. Thank you. Allah decline anything in the Quran. Everything is there. It's up to you. Sekarang saya chosen and let us be the chosen one. Kan? Sebab perjuangan manusia dah banyak sangat. You see so many hypocrites like the Americans. See, they talk champion about animal right. What do they do when they done injustice to human itself? So bullshit with them. Yes. Kan? So sekarang ni kita balik semula tradisi klasikal Islam, membawa perpaduan wa'tasmu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu waskuru nikmatillahi alaikum iskuntum ada fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala syafaratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Berpadulah wahai Muslim sejagat di Malaysia, di Saudi Arab dan sebagainya. Berpadu, barulah Allah turunkan rahmatil lil alamin. Okay. Sharing is caring is loving all mankind, creatures and creatures of Allah. Okay, thank you. Esok nanti saya jadi Menteri
kebajikan haiwan. Okay. InsyaAllah. Amin. Thank you. Thank you. Thank